Ini kod rahsia yang setiap Wi-Fi ada untuk keluarkan lebih laju dan juruteknik tak nak awak tahu pasal ni. Tengok apa awak nak buat. Buka pendail telefon dan type kod yang ada kat skrin ni. Lepas tu awak tekan kat sini yang saya tunjuk. Telefon awak akan restart. Maknanya dah berjaya. Wi-Fi awak dah dapat ciri yang juruteknik buat bila datang rumah awak. Tenang, kalau Android awak tak ada fungsi ni, buat je macam ni untuk update. Jangan lupa ambil video ni dan share sebelum hilang. Buka browser dan type tag play games dan klik hasil pertama. Klik 3 titik dan sini kat telefon bimbit. Dan tekan kat mana saya tunjuk. Kat sini juruteknik setup Wi-Fi awak. Dalam app ni, awak buat macam ni untuk setup. Pergi kat pilihan kelajuan rangkaian. Lepas tu pilih mana awak nak dan sekarang tekan simpan. Awak pergi kat pilihan repair ni dan lepas tu app akan buat pembaikan terus untuk Wi-Fi awak. Jadi dia boleh dapat kelajuan lagi tinggi. Korang, ini app yang setiap juruteknik guna bila pergi rumah awak untuk tambah kelajuan. Awak tahu ke? Komen dan share.